Sah kodok solat atas pasir, patah, lepas mandi, sekali dengan wuduk. Oh, pelik sungguh cerita ni. Sah kodok, sah tak solat atas pasir, patah, lepas mandi, sekali dengan wuduk. Makna dia mandi tu sekali ambil air semaya. Kali junub, kali tu pergi patah tu. Pakai dia mandi tu, pakai ambil air semaya lalu. Lepas tu naik semaya selalu. Kali lewat benar, kali subuh dia. Pasir. Gini. Okey. Kita sujud atas pasir, sujud hukum dia sah. Kali kedua, gini. Yang pasir ni gini. Kalau kita sujud tu lekat, tengok. Dia lekat bila? Lepas pada qadar subhanallah qadar. Kita semaya, lapik kertas. Kita semaya, pop. Akak nekat. Macam Atuk Cina, nekat kertas tadi. Sah tak? Okey, kalau lepas kita sujud tu qadar subhanallah, baru dia nekat sah. Tapi kalau tak tu nekat selalu kertas tu, berarti berlapik dah kita tak sah. Kalau pasir tu kita tak tu, lepas pada qadar subhanallah, baru dia nekat pasir tu, kita akak tu lekatlah pasirnya. Maka kalau ada ruai lagi, hak tu sah. Kalau ada ruai lagi, kalau saya pasir tu ada ruai, hak tu sah. Tapi kalau penuh pasir, nekat penuh pasir. Maka tengok. Kalau tak yakin, hukum dia sah. Tak ada masalah apa. Jadi sujud atas pasir, hukum dia sah. Kecuali kita yakin pasir itu sudah menutup dahi sebelum lagi sempurna sujud. Sempurna qadar subhanallah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.